Okey, kenal Riz Reka daripada actually ni second house kami. Jadi masa first house dulu, jiran-jiran dekat sana diorang tengah mencari-cari ID juga. So come across my good friend dekat sana, dia share dia punya proposal daripada Riz Reka. Jadi that's how I contacted Puan Ija lah. So I contacted her, dia cakap okey boleh datang rumah semua kan. So dari situlah first house and then second house kita tetap mengekalkan dengan Riz Reka juga. Puas hati, memang puas hati sangatlah. So kalau kita tengok kan, daripada 3D, daripada design dengan apa yang termeterai ni memang Termeterai ya. Termeterai lah. Dia termeterai kan. Meet your expectation tak? Above expectation, memang terbaik. So one thing we like about Riz Reka, one thing we love about Riz Reka is after sales kan. After sales and also apa namanya response daripada Riz Reka if any problem occurs Very fast. memang very fast and very efficient. So orang kata macam genie in a bottle lah. You can just wish and insyaAllah your wish come true. Okay. Kiranya daripada Riz Reka akan bagi proposal dekat kami lah. So bagi proposal and then kalau kita just suarakan apa design yang kita nak, apa konsep yang kita nak. So nanti mereka akan propose. So dari proposal tu dah memang macam wow. So of course lah kita nak tunggu pada hari kejadiannya kan. So waktu renovation pun alhamdulillah semua on point, on track in terms of apa orang kata jangka masa yang diberikan tu memang apa on time lah, on time. And memang dia jadikanlah apa yang kita nak. Kita nak rumah Mr. Betul. Bean. So memang nak rumah Mr. Bean. Kita nak rumah Man vs. B. Man vs. B, cerita Mr. Bean tu kan, Bauhaus. So bila orang tanya rumah Mr. Bean kan. So kita nak konsep yang simple. So jadinya simple juga lah, Bauhaus kan, minimalis and practical. And then alhamdulillah lah semua on lah, semua jadi je. And lagi satu, the consultation. So kita ni orang netizen biasa je. Jadi kita berikan kepada yang pakar. So bila yang pakar ni bila kita bagi idea, mungkin orang kata macam tak kreatif sangat lah. So diorang akan bagi feedback, bagi komen-komen apa yang lebih tepat lah untuk kita rasa. best, Riz Reka, nice, okay. Over.